Okay, ini adalah soalan tingkatan 4, bab 5, 5.7 gelombang elektron. Okay, ini adalah soalan percubaan SPM 2022 Melaka. Okay, soalan nombor 8. Okay, soalan A, apakah maksud gelombang elektromagnet? Gelombang elektromagnet terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet yang berserenjak antara satu sama lain. Okay, berserenjak, apa maksud berserenjak adalah medan magnet dan medan elektrik adalah 90 darjah. Okay, kemudian soalan B. Soalan B ini adalah satu soalan kiraan. Okay, soalan ini 2 markah. Jadi 1 markah untuk ganti nilai, 1 markah untuk jawapan akhir dan bersama dengan unit. Okay, apakah maklumat yang ada? Pertama, panjang gelombang. Okay, panjang gelombang sama dengan 3.0 darab 10 kuasa negatif 2 meter. Okay, kemudian laju gelombang. Laju gelombang kita gunakan simbol V sama dengan 3.0 darab 10 kuasa 8 ms negatif 1. Jadi, kirakan frekuensi. Frekuensi simbolnya F. Jadi, rumus yang kaitkan dengan panjang gelombang, laju gelombang dengan frekuensi, V sama dengan F lambda. Jadi, V, gantikan nilai V. Okay, F, terus tulis F. Okay, kemudian gantikan nilai panjang gelombang. Okay, kemudian guna kalkulator, kirakan frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 darab. Okay, untuk soalan seperti ini, lebih baik tuliskan ada tempat perpuluhan 1/00 10 kuasa 10 Hz. Okay, kemudian soalan C. Okay, stesen pemancar seperti raja dari atas. Okay. Jenis gelombang yang perlu dipancar keluar, okay, gunakan gelombang mikro. Okay, kemudian di sini apakah sebabnya? Biasanya sebab untuk pilihan jenis gelombang, frekuensi tinggi, tenaga tinggi. Okay, soalan 8.1. Okay. Jadi soalan ni kenapa tak gunakan gelombang radio, gunakan gelombang mikro? Sebab di sini ada melipatkan satelit. Kalau melipatkan satelit, kita gunakan gelombang mikro. Kalau hanya penghantaran di permukaan bumi sahaja, kita gunakan gelombang radio. Okay, kemudian frekuensi tinggi, tenaga tinggi. Okay, kemudian nombor 3, ketinggian pemancar dan penerima. Okay, tinggi. Kenapa nak tinggi? Tiada halangan atau mengkurangkan halangan.